Kesatuan Eropah EU memuji usaha Malaysia di bawah Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO. Piawaian yang diletak dalam pensijilan MSPO itu mencerminkan usaha jitu Malaysia bagi menghasilkan produk bebas penebangan hutan. Pesuruhjaya Alam Sekitar EU Jessica Roswell berkata blok berkenaan juga bekerjasama rapat dengan Malaysia dalam pelaksanaan peraturan bebas penebangan hutan EU EUDR Disember depan. I also want to take the opportunity to commend Malaysia on the work you're doing with the MSPO that we've seen here. It shows also the work that you do on the ground, so to say, and also to help to produce and also have the certification on deforestation-free products. That will also help to boost our further cooperation. Beliau berkata demikian selepas lawatan rasmi ke Pulau Keri, Selangor bersama Menteri Perladangan dan Komoditi yang juga pemangku Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Sementara itu, Datuk Seri Johari berkata berdasarkan data terkini, Malaysia berada di landasan tepat untuk diklasifikasikan sebagai negara berisiko rendah di bawah EUDR. Namun katanya data yang dihantar kepada Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu diselaraskan dengan maklumat terbaru seperti data Jabatan Perangkaan. That's why since I joined NRES ni as a caretaker minister, so I beritahu dengan NRES, in the future, every data you nak hantar ni, you kena pergi balik kepada KPK, Kementerian Perdagangan Komuniti, untuk verify apa yang kita punya, apa yang you punya. Kalau tidak, you hantar based on estimate, kita hantar based on actual. Ketika ini Malaysia diklasifikasikan sebagai risiko standard di bawah peraturan itu. Penerokaan hutan untuk tujuan peladangan dilarang demi memastikan kelestarian kawasan hutan negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, keputusan itu juga penting bagi mengurangkan konflik antara manusia dan hidupan liar yang semakin meningkat. Perkara itu ditegaskan beliau ketika melawat Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungkai di Perak. Datuk Seri Johari menjelaskan Malaysia komited dengan ketetapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak 1992 yang mensyaratkan liputan hutan negara tidak boleh kurang daripada 50% keluasan tanah negara. Tegasnya, ia bukan sekadar janji alam sekitar tetapi keperluan mendesak bagi memastikan kelangsungan spesies dilindungi seperti harimau, ungka dan tapir. Satu, kalau kita tengok pokok-pokok kita ni dah tua dalam penamanan ladang ni, contoh kelapa sawit, maka kita buat replanting. Instead kita cari kawasan baru. Nombor dua, kita juga kena pastikan bahawa banyak R&D kita tumpukan kepada peningkatan hasil, yield. Bukan nak meningkat hasil, therefore kena buka hutan lagi, tak boleh. Beliau turut diberi taklimat mengenai operasi pusat berkenaan termasuk rawatan, pemulihan dan pelepasan semula hidupan liar yang dirampas, diseludup atau diselamatkan. Malaysia katanya masih menjadi antara laluan transit perdagangan hidupan liar antarabangsa yang memerlukan pemantauan rapi. Dan apabila kita tangkap, dia orang bawa lah kepada pusat-pusat konservasi ni dalam ni, sementara tunggu nak cari kat mana dia punya destinasi asal. Jadi kita akan pulang balik. Jadi dalam proses itu ambil masa. Kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang 1 year, kadang-kadang 2 year. Justru beliau menegaskan peranan penting penghilitan dalam memelihara spesies tempatan dan memastikan hidupan unik negara tidak pupus akibat aktiviti manusia. Apakah itu hutan? Hutan merupakan ekosistem semula jadi yang menjadi habitat pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Hutan juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Punca penebangan hutan, pembukaan kawasan pertanian, aktiviti pembalakan, pertambahan populasi manusia, pembangunan kawasan perumahan dan infrastruktur. Jenis-jenis hutan di Malaysia. Hutan hujan tropika. Hutan yang menerima taburan hujan yang tinggi sepanjang tahun dan mempunyai pelbagai spesies flora serta fauna. Hutan paya bakau.
Hutan yang tumbuh di kawasan pesisir pantai dan muara sungai serta berfungsi melindungi pantai daripada hakisan dan ombak. Hutan paya gambut. Hutan yang tumbuh di kawasan tanah gambut yang sentiasa lembap dan menjadi habitat kepada pelbagai hidupan serta menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Hutan gunung. Hutan yang terdapat di kawasan tanah tinggi atau pergunungan dengan suhu yang lebih sejuk serta mempunyai tumbuhan yang unik. Solusi untuk menjaga hutan ialah langkah-langkah atau usaha yang dilaksanakan bagi melindungi, memelihara dan memulihara kawasan hutan supaya kekal lestari serta dapat memberikan manfaat kepada manusia, hidupan liar dan alam sekitar untuk generasi kini dan akan datang. Mengawal aktiviti penebangan hutan, kerajaan perlu menghadkan penebangan pokok dan memastikan aktiviti pembalakan dilakukan secara terkawal. Menjalankan program penanaman semula pokok, menanam pokok baharu dapat menggantikan pokok yang ditebang serta memulihkan kawasan hutan. Mewujudkan kawasan hutan simpan dan pelindungan hidupan liar, kawasan ini dapat melindungi tumbuhan, haiwan dan ekosistem hutan daripada kemusnahan. Meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan hutan, pendidikan dan kempen alam sekitar dapat menggalakkan orang ramai menjaga hutan serta mengurangkan pencemaran. Kepentingan hutan. Kepentingan hutan ialah manfaat dan peranan yang diberikan oleh hutan kepada manusia, hidupan liar dan alam sekitar dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem serta menjamin kelestarian kehidupan untuk generasi kini dan akan datang. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, menjadi habitat hidupan liar, mengurangkan risiko bencana alam, membekalkan sumber semula jadi. Matlamat Pembangunan Mampan Sustainable Development Goals SDG ialah 17 matlamat global yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi mencapai pembangunan yang seimbang dari segi sosial, ekonomi dan alam sekitar demi kesejahteraan generasi kini dan akan datang. SDG 15, Kehidupan di Darat, Life on Land, melindungi, memelihara dan menggalakkan penggunaan lestari ekosistem daratan serta menghentikan kemusnahan hutan dan kehilangan biodiversiti. SDG 13, Tindakan terhadap perubahan iklim, Climate Action. Hutan membantu menyerap karbon dioksida dan mengurangkan kesan pemanasan global serta perubahan iklim. SDG 6, Air bersih dan sanitasi, Clean Water and Sanitation. Hutan berfungsi sebagai kawasan tadahan air semula jadi yang membantu mengekalkan bekalan air bersih dan mengurangkan pencemaran air. SDG 12, Penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab, Responsible Consumption and Production. Pengurusan hutan secara lestari memastikan sumber hutan digunakan secara berhemah tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang.